Hai kawan-kawan sekalian, ini sekali lagi Tarutat Rotus Property Sendirian Berhad. Hari ini saya memperkenalkan rumah corner terrace ini sebesar macam semidi, okey? Berada di Jalan Kubah Bukit Jelutong, okey? So, tengok car porch dia. Dahsyatnya besar. Kalau anda dapat betul-betul 8 kereta boleh masuk. So keluasan tanah dia ialah 5,446 kaki persegi dan bangunan dia agak 5,000 kaki persegi. Setiap bilik amat besar. Okey. So jom ikut saya sekarang, saya tunjuk anda orientasi rumah ini. Jom. Inilah car porch dia. Okey, sangat-sangat luas. Ini orientasi depan. Tanah dia sangat besar juga ya. Okey, you boleh nampak panjang. Rumah ini, kepanjangan rumah ini ialah 87 kaki dan depan lebaran dia ialah 64 kaki. Okey, so sangat-sangat besar. Okey, jom kita masuk. Okey, sekarang saya dalam rumah ini. Okey, anda boleh nampak dahsyat. Satu area sampai satu area luas. Dan saya boleh nampak dari sini sampai hujung sekali. Alright, inilah ruang tetamu dia. Rumah ni siling tinggi juga. Ini area yang owner tak tarik keluar. Jadi dia ada satu area untuk letak macam office kecil atau apalah. Okey, atau boleh letak TV pun. Okey. Ini area untuk kanak-kanak main. Okey, rumah ini memang split level. Daripada dia pun lantai sampai ceiling semua tukar. Okey. Even though dia punya material yang owner gunakan yang amat bagus. Saya mesti tunjuk anda ni licin. Ini dia dah special buat untuk split level ni. Okey. Inilah official punya ruang makan. Okey. Ruang makannya sangat luas, boleh nampak ke tepi dia punya garden lah. Okey. Ini seluruhan depan rumah ini. Okey. Sekarang kita masuk dapur. Dapur area ini ialah area yang extension. So you boleh nampak dia punya flooring dia lain, ceiling dia lain. Okey. Kabinet ini semua lain. Okey. Ada pandangan view kat belakang. Itu neighbor punya lah. Okey. Selain daripada ni, dia memang ada outdoor juga ya. So outdoor kita boleh tengok sekejap lagi, saya buka lah ya. Outdoor sini. Kalau kita nak letak buat outdoor kitchen pun boleh lah. Okey. Sangat luas You tengok lantai dia sudah tahu anda sini boleh letak satu island lagi tau. Dari sini saya masak, saya boleh nampak siapa kat depan. Terus boleh nampak habis. Senang untuk kita uruskan. Cari anak-anak ke mana. Okey. Tengok sikit-sikit lagi dah. Banyak lagi saya nak tunjuk. Okey. Rumah ini saya sangat excited sebab jarang ada kubah punya rumah. Orang dah buat refurbishment semuanya. Bilik membesar, toilet tukar, tarik sini, tarik sana dengan approval. Ini memang ada architect drawing dan rumah ini memang ada approval, ada CF. Ya, okey. So, saya tunjuk lagi yang saya teruskan. Ikut saya teruskan. Dan dia memang ada satu bilik besar untuk elderly. Dia ada bilik kecil lagi. Bawah memang ada 2 bilik yang besar. Okey, toilet dua toilet yang besar. Dia ada satu laundry yang besar juga. Jom ikut saya bahagian kedua di tingkat bawah ini. Bahagian kedua ni ialah
dia memang dah buat satu bilik besar tingkat bawah ini. Tengok lantai dia tak ada split lah. Ini sangat rata untuk wheelchair memang boleh masuk. Bilik ini sangat besar. Okey, owner buat memang untuk elderly. Ya, sangat besar. You boleh letak king bed pun boleh, almari, dan dia memang attach dengan toilet. Ini toilet baru owner buat ya. Okey, anda boleh tengok toilet size dia. Wah, dahsyatnya. Besar ya. Okey, dan dia buat sliding door. Okey, owner buat sliding door sebab area ini mesti besar. Kalau ada apa-apa wheelchair, sliding door ialah best. Okey, sangat besar ya bilik ini. Tengok bilik tu tak kan? Tak banyak rumah teres corner ada bilik baru yang besar sebesar macam ini. Kebanyakan remain yang original, tak ada bilik besar, betul bilik biasa macam tu. Tapi rumah ini dia memang ada satu elderly room yang sangat-sangat besar. Okey, so saya tunjuk anda sekali lagi yang continue. Dia memang ada original punya bilik dan dia ada laundry yang besar dan toilet pun owner dah refurbish. Okey, jom ikut saya. Okey, tingkat bawah ini selain daripada dapur, dia memang ada satu pantry kecil lah. Okey, selain daripada tu, inilah bilik original rumah teres ini. Okey, the original size pun sangat besar tau. Anda boleh tengok tengok lantai sudah tahu. Okey, ini kalau jadi bilik pembantu pun sangat-sangat besar lah. Untuk bilik pembantu agaknya boleh tinggal 2 maid juga, 2 pembantu, double decker bilik pun boleh. Ini area yang semua orang sukalah. Ini laundry. Okey, kebanyak rumah dia tersilap, dia tak ada area laundry. Tapi rumah ini ada, dan toilet untuk bawah. Bilik laundry ini anda boleh letak hanger, banyak-banyak punya barang lah. You sini boleh buat satu rack untuk letak deterjen, washing machine kat sini. Selain daripada ni, dia belakang memang ada satu wet area. Ini area basah untuk apa? Anda nak cuci baju kat sini ke, nak letak apa-apa pun boleh, cuci gosok kat sini. Ya, tak payah tunduk lah, tak payah duduk kat lantai ke apa ke. Dia memang standing washing. Okey, sangat terang very airy rumah ini. Alright, inilah tingkat bawah seluruhan rumah ini. Sangat-sangat luas. Dia macam semi-D. Dia bukan teres tau. Luas dia. Okey, sangat-sangat besar. Okey, kawan-kawan, kita dah siap tingkat bawah ini. Luas kan? Dia memang ada area sini, area sana, seberguna. So, kalau anda suka buat parti-parti, jangan risau. Memang banyak tempat untuk tetamu anda. Okey, boleh lepak ke sini, boleh lepak ke sana. Dia punya garden sangat besar. Okey, boleh buat alfresco, boleh dine in. Alright. So, sekarang kita pergi tingkat atas. Dia ada wow untuk you juga tau. Dia start daripada tangga dia. Jom ikut saya. Kenapa saya nak perlu mengutamakan tangga saiz dia, sebab tengok keluasan dia, lebaran tangga ini dah ubah suai. Owner ubah suaikan seluruh tangga sampai habis tau. Mengubah suaikan tangga sangat mahal. So, rumah ini owner dah ubah suaikan. Kalau anda nak bawa barang pergi atas pun no problem. Selain daripada ni, anda boleh nampak skirting kat tepi ni. Rata. Ini yang sangat mahal owner buat seluruh rumah semua macam ni ya. You boleh nampak skirting-skirting kat bawah. So anda kalau nak buat kabinet, you boleh buat lekat dengan dinding habis. Tak payah risau dia ada skirting terkeluar. Alright. Selain pada mengubah suaikan tangga ini, detail-detail tangga ni you boleh nampak ya. Ini licin punya. Jadi kebanyakan tangga dia akan kejam, sangat sharp, sharp edges.
Tapi rumah ni tak ada. Dengan dia punya railing semua sudah siap. Jom kita naik sekarang. Okey, inilah tangga yang saya naik tadi. Kenapa dia ada tangga lagi pergi atas? Inilah secret. Nanti saya tunjuk. Wush, dahsyat. Dia punya ketinggian ceiling dia sangat-sangat tinggi. Okey, jom kita masuk bilik demi bilik ya. Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi Director Ratus Property Sendirian Berhad. Okey, sekarang saya berada di tingkat atas ini. Kita tadi dah tengok dia punya tangga. So sekarang saya nak tunjuk bilik-bilik dia. Anda tak boleh tahu mana satu ialah bilik utama, mana satu master bedroom. Sebab empat bilik ni sangat besar. Okey. Jom ikut saya sekarang, saya tunjuk anda orientasi tingkat ini. Alright, jom. Okey, semasa tangga dah naik, dia memang ada satu bilik sini, satu bilik sana dan memang ada bilik dua-dua ke depan. Okey, so saya masuk bilik utama yang original. Alright, jom kita masuk. So, bilik ini sangat besar juga. Okey, anda boleh tengok. Ini original punya size untuk corner terrace. So, ini tak berubah. Owner tak berubah apa-apa kat bilik ini. Okey, dia sangat original. Hanya lantai lah owner tukar ya. Ceiling dia tinggi juga. Okey. Ni pun bilik air original. Hanya owner tukar dia punya lantai, dia punya flooring, dia tinding, tapi structure tak tukar. Okey. Alright. Ini bilik utama original. So sekarang saya nak tunjuk anda 3 bilik lagi. Dahsyat, sangat besar. Jom kita masuk. So bilik yang facing ke depan dia memang ada 2. Satu ialah bilik yang tadi saya tunjuk. Selain daripada ini, dia memang ada satu extension punya bilik. Inilah bilik extension. Okey, anda boleh nampak. Tengok dia berjalan lantai besar gila tau. Ini macam serupa macam master bedroom punya size. Sudut lain saya tunjuk ya. Wush, dahsyat. Okey, bilik mandi pun baru. Okey. Modern, contemporary, ya. Rumah ni memang cerah sebab dia facing area yang banyak-banyak mata cahaya matahari masuk. Okey. Okey, dia memang ada satu balcony. Jom saya pergi tengok balcony dia ya. Ini balcony atas, tingkat atas ni. Besar juga Anda boleh tengok seluruh area. Wow. Okey. Saya ada 2 bilik lagi belum tunjuk. Jom kita. Ini selain daripada yang 2 bilik besar tu, bilik ini pun gila besar. Tengok je. Boleh letak 2 katil kat sini. 2 katil queen size. Alamak, besarnya. Bilik ini boleh jadi bilik master bedroom juga tau. Dia siap dengan kabinet semua dan dia attach toilet juga. Okey. Toilet dia agak standard tapi senang untuk maintain. Okey. Saya buat seluruhan view macam ni. Besar tak? Jarang dapat rumah terrace corner yang ada bilik-bilik besar. Okey? Okey, kita tak tengok 3 bilik sangat besar. Last, saya memang ada 1 bilik lagi nak tunjuk. So, rumah ini dia memang ada 6 bilik yang besar, 6 toilet yang besar. Okey? Jom, last. Jom. Ini ini bilik pujang. Okey? So, kalau bilik pujang dia memang ada sudut-sudut. Boleh letak dia punya benda-benda lah. Sini boleh letak table, Kalau anda pandai main drum, sini boleh letak drum set.
kita apa-apalah. Sini boleh letak katil, katil boleh facing kat sana, almari sudah siap. Sangat luas dan dia memang ada individual toilet. Okay, individual toilet dia sangat besar juga. Ceiling dia tinggi. Okay, cantik. Ini bilik bujang. Selain daripada bilik-bilik, tingkat atas ni dia memang ada satu study area. Ini study area lah. Anda boleh letak kabinet buat library, semua pun boleh. Okey. Sekarang ceng kita nak naik tingkat atas ni. Tengok apa yang ada kat atas. Halo, saya kat tingkat atas top floor ni. Top floor ini sangat terang, sangat panas. Mata saya pun tak boleh buka. Okey, area ini sangat besar. Ya, tengok belakang ada view tau. Cantik, nanti saya tunjuk. Area ini anda boleh buat sidang baju, boleh letak washing machine, ataulah you buat decking tu tutup. Sangat panas. So kalau buat decking, buat awning, area ini boleh jadi chill place. Okey, jom saya tunjuk dia punya dia punya view tu. Okey. Tengok view tu. Cantik view ni. Suka tak? Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Tech Reuters Property Sendirian Berhad. Okey, kita dah siap kunjungan hari ini. Sebagai rumusan, rumah ini berada di Jalan Kubah, Bukit Jelutong. Keluasan tanah dia ialah 5,446 kaki persegi dan dia punya bangunan agaknya 5,000 kaki persegi. 6 bilik yang besar, 6 bilik mandi yang sangat besar. Okey, car porch dia memang panjang dan besar, boleh letak 8 kereta kalau letak betul-betul. Tanah dia kat tepi ada lagi. Okey, sangat-sangat besar rumah ni. Kalau rumah ini sesuai untuk anda dan sekeluarga anda, tolong hubungi saya, Winnie, 017-298-1800. Saya akan uruskan kunjungan-kunjungan rumah ini untuk anda. Okey, so klik YouTube channel saya sekarang, klik loceng itu untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi. Koai.